Alright, ini dark side bila kita buat simpanan anak di KWSP. Seperti video yang lepas, saya cakap kita ada banyak benefit bila kita buat simpanan anak di KWSP. Dividen yang konsisten dan tempat yang selamat, dapat insentif kerajaan, dan yang ketiga adalah dapat pelepasan cukai. Tapi, kita kena faham, bila kita simpan di KWSP ni, KWSP akan pecahkan duit simpanan kita tadi kepada 3 akaun. Yang pertama adalah akaun 1, akaun yang simpan untuk persaraan. 75% duit simpanan kita tadi akan masuk dalam akaun 1. Akaun 2 pula ada akaun sejahtera. 15% daripada simpanan kita tadi akan masuk dalam akaun 2. Dan syarat-syarat untuk keluar pun adalah ketat. Hanya untuk pendidikan, perumahan, kesihatan dan juga tertakluk kepada baki akaun. Yang boleh keluarkan secara fleksibel atau bila masa adalah akaun 3, iaitu 10% sahaja daripada simpanan kita tadi. Jadi kalau kita bayangkan senario ini, anak tiba-tiba perlukan duit untuk perbelanjaan kecemasan. Anak perlukan duit untuk aktiviti kampus atau wang belanja di kampus. Atau anak perlukan duit untuk beli motor atau kereta untuk bekerja nanti. Cukup tak akaun 3 fleksibel itu nanti? Dekat sini mungkin akan ada penyesalan. Jadi ini adalah salah satu dark side bila kita fokus semua simpanan kita dalam KWSP. Jadi solusinya adalah yang pertama adalah kita tengok balik objektif asal simpanan kita. Yang pertama adalah kita tengok kalau objektif simpanan kita tadi adalah untuk simpanan untuk hari tua, kita boleh consider KWSP. Tapi kalau objektif simpanan anak ni ada lebih fleksibel atau nak guna pada bila masa, kita boleh cari tempat yang lebih fleksibel dan lebih cair. Ataupun kita pecahkan simpanan kita kepada beberapa tempat. Jadi dapat sesuatu. Nak lagi info berkenaan cukai, simpanan dan macam-macam lagi topik kewangan, follow saya dan like video ni.